Dulu kan first dulu kan I nak jadi adik-adik kan, I ada kenal satu mak ayam ni. Nama mak ayam I ni, dia nama dia Juliana. Dia yang first nampak I dekat Lumut dulu. Masa tu I ada 4 orang tau. Dekat kelas tu I ada 4 orang. Lepas tu kan dia nampak I dekat dekat Lumut. Dia kata dengan I, dia kata apa, cantik kau dik, lawa kau. Ya ke kak, cantik ke kita? Terpaksa bagi akak sebab dia tu besar tinggi nak mampus si Juliana tu. Lepas tu kita budak kan, rendah, kita kecil, tengok dia macam besarnya dia ni, kata dalam hati kan masa tu, tak nak aku besar macam ni. Tapi kan bagus dia tu, dia ajar kita macam, dik, kalau kau nak lawa dik, kau kena lawa macam mana tau, kau kena pada awal kau nak kena makan hormon dah. Dia kata dengan saya macam tu. Ya ke kak, mana nak beli hormon tu? Kau pergi kat ni, kau pergi kat farmasi, kau beli hormon, kau makan hormon ni. So dia tunjuk hormon yang tunjuk kat saya tu hormon Mavelon. Kau beli hormon masa tu Mavelon berapa ringgit dalam RM6 saya cukup. RM6 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 ke RM7 saya lupa lah Mavelon time tu. Masa tu ada hormon Yasmin, Mavelon. Lepas tu ada hormon apa lagi? Hormon apa